Assalamualaikum, nama saya Afiq dari Filfi TV SK Taman Kota Kelai 2. Saya ingin menemu ramah Ustaz, boleh? Boleh. Sambutan Ma'al Hijrah adalah satu perayaan yang diadakan setiap awal tahun Hijrah dalam kalender Islam. Ia menandakan peralihan daripada tahun lalu ke tahun baru dalam kalender Hijrah. Apakah pengajaran dan nilai-nilai yang boleh dipetik daripada sambutan Ma'al Hijrah? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi dan juga dihormati sidang pendengar lah. Kita sebut tentang bagaimana peralihan dari tahun ke tahun. Ma'al Hijrah ni sekarang ni dah 1446. Kita telah pun Nabi telah pun berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Jadi bila Nabi kata tidak ada lagi hijrah, iaitu selepas Fathul Mekah, daripada Madinah ke Mekah pula, betul tu? Ketika itu dah tak ada lagi hijrah. Yang ada hijrah hanyalah niat dan azam. Jadi sebab tu Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menyebut orang yang baik, kan? Dia kata adalah orang yang beruntung adalah orang-orang yang tahun ini ataupun hari ini lebih baik daripada tahun-tahun yang lalu. Jadi orang yang rugi adalah orang-orang yang tahun ini dengan tahun lepas sama. Perangai sama, tak berubah. Dan orang yang celaka adalah orang-orang yang tahun ini lebih buruk dari tahun yang lama. Jadi adik mungkin tak payah berhijrah daripada Mekah ke Madinah, tapi yang ada adalah bagaimana nak jadi orang yang lebih baik. Sebab tu saya pernah jadi guru. Guru sebenarnya dia menyukai budak yang pandai, tapi guru lebih menyukai pelajar-pelajar yang ingin pandai dan lebih pandai. Dia menjadi orang kata berubah daripada bodoh kepada pandai. Daripada dia pandai je, tapi dia nak orang yang ada move on. Okey, hari ni tahun ni dia pandai sekian, tapi tahun depan dia tambah belajar, dia tambah rajin, dia jadi lebih pandai. Yang ini lebih baik. Jadi moga-moga kita semua dan adik-adik semua di sini, kita doa supaya kita setiap tahun menjadi lebih baik, mengambil perubahan. Hijrah maknanya azam untuk berubah menjadi lebih baik. InsyaAllah. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا فسلام الله على الهادي والكون يردد آمينا. Ketika Sayyidina Abu Bakar berhijrah keluar dari kota Makkah, ditemani oleh Rasulullah, moga Allah memberkatinya, moga Allah memberkatinya. Rihlatu hadina hamal al-Islam lana